Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang wali setan juga. Yang dikatakan wali setan ni bukanlah rekaan saya sebenarnya. Yang dikatakan wali atau pelindung daripada syaitan ni memang ada sebut dalam Al-Quran. Sebab tu saya tegaskan bahawa kita kena berhati-hati bila orang sebut wali nobah, wali kutub. Seronok sangat puak-puak tu. Puak-puak tu kalau sebut wali ni seronok sungguh mereka. Mereka tak sedar wali yang mereka duk sanjung, duk puja tu wali setan. Betul ke Allah Ta'ala dah sebut? Betul ya? Wah, tak betul? Kita tengok sama-sama. Surah Al-A'raf ayat 30. Dan sebahagian daripada mereka telah diberi petunjuk oleh Allah, dan sebahagian lagi telah ditetapkan kesesatan ke atas mereka. Adakah Allah Ta'ala menganiaya mereka dengan menetapkan kesesatan ke atas mereka? Tidak. Sebelum mereka ditetapkan kesesatan, mereka ni telah tutup mata, tutup telinga, tutup hati daripada terima kebenaran. Bila kita kata jangan buat bid'ah, ni mesti puak Wahabi, Kapiak, Mujassimah, Musyabihah. Bila kita kata jangan buat bid'ah, mereka pulas pusing ayat Nabi. Sebab tu dah mereka tutup mata, tutup telinga, tutup hati daripada kebenaran. Orang panggil jenis batarul haq ni. Lala Allah Ta'ala buat macam tu lah. Allah Ta'ala tetapkan mereka di atas kesesatan. Dah hampa tak mau terima kebenaran sangat. Padahal muka hampa. Kita tengok lagi. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin. Menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin. Menjadikan tok-tok guru bid'ah sebagai pemimpin. Sebab tu aku panggil tok guru setan. Aku ada dalil untuk mengatakan apa yang aku sebut. Bukan aku sebut dengan hawa nafsu. Jelas sebut. Sekali lagi kita baca. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan sebagai pemimpin mereka selain pada Allah. Ambil tok-tok guru setan yang suka buat bid'ah tu sebagai pemimpin mereka. Nak tegur tak boleh. Bila tegur Wahabi, bila tegur Kapiak, Mujassimah, Musyabihah. Kita tengok lagi. Dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Hak ni yang paling bahaya. Orang yang buat bid'ah, tiba-tiba dia cakap dia ada pengalaman rohani. Tiba-tiba dia cakap dia ada ilmu yang selain daripada Islam. Contoh Nur Muhammad. Tiba-tiba dia kata dia dapat kenal diri, kenal Tuhan, kenal semayang, kenal syahadah, kenal semua kenal. Lala tak semayang. Tapi dia masih menyangka dia mendapat petunjuk daripada Allah. Hak ni yang bahaya. Paling bahaya sekali bila berzikir secara bid'ah, buat amal ibadat secara bid'ah, tiba-tiba sebut kita ada karamah, seolah-olah itu anugerah daripada Allah. Itu paling bahaya. Benda yang berbentuk karamah kepada ahlul bid'ah tak dipanggil karamah, tu dipanggil istidraj. Habis tu aku duk sebut berulang-ulang benda ni. Habis tu kena baca Quran bagi faham. Okey, kita tengok lagi. Apa itu wali naubah? Apa itu wali kutub? Asal wali naubah tu macam mana? Asal wali naubah, manusia soleh tak dikenal umum. Betul tak aku dengan ayat tadi? Mereka sangka mereka dapat petunjuk. Mereka adalah orang yang soleh, boleh jadi wali naubah. Kalau tak faham juga aku tak tahu. Allah dah habaq dah. Mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Wali naubah tu asalnya orang soleh. Kita tengok lagi. Soleh tak soleh kita tengok. Proses dia diangkat ke alam ghaib sebagai ganti wali lain. Tak ada Nabi, tak ada Rasul di atas muka bumi ghaib. Tiba-tiba mereka ghaib. Ini menunjukkan bahawa mereka nak habaq wali mereka lagi dahsyat pada Nabi. Nabi mana pun tak dahsyat nah. Wali mereka lagi dahsyat. Sebab tu last sekali mereka tinggal syariat Nabi. Sebab apa? Sebab ikut wali setan. Nak bang bagi. Aku duduk dalam tarikat lah. Aku cerita kat hampa tu terang lah. Aku pernah berzikir tu kat Puteri Mandi pukul 2 pagi pakai spender. 5 orang kami. Abang lagi. Bukan aku nak bohong. Yang hak seorang dah mati dah. Hak seorang lagi ada kat Tokai. Hak 2 lagi aku tak tahu pergi mana. Kalau hak Tokai, kalau hampa tak percaya cakap aku boleh bawa hampa pergi jumpa. Konon-konon nak cari wali naubah. Berzikir pukul 2 pagi kat Puteri Mandi tu. Semata-mata nak cari wali naubah. Baru nak hampa baru dengar wali naubah terkelupak-kelupak dah. Orang buat sampai nak cari. Sebab tu aku kata benda ni sesat. Kalau tak sesat takkan aku nak keluar. Kita tengok lagi. Fungsi ganti wali yang gugur
jaga kesinambungan rohani. Ganti wali yang dah mampu dah tu, masuk alam ghaib, lepas tu dia mampu. Lepas dah mampu, hak yang duk ada ni ghaib. Pergi masuk dalam tu, ganti. Hak 12 orang tu lah. Status tidak diketahui manusia biasa, hanya oleh wali lain. Wali saja kenal wali, wali tu akan main lantik. Hang tahu dah cerita sebenar dah. Yang kata wali main lantik tu, setan main lantik. Aku dah dilantik jadi wali lah nak abad kat hampa. Aku ada saksi apabila aku dilantik sebagai wali. Tapi apabila tu guru aku kata, Adi, lepas ni hang boleh berzina, hang boleh minum arak, hang boleh buat maksiat segala apa, semua boleh buat. Sebab wali dah tanggung. Kalau tidak, buat apa aku lari? Sebab bila sampai tahap tu, takkan hang tak boleh fikir, takkan berzina tu satu benda yang boleh dikatakan sebagai tak berdosa. Bodoh-bodoh kita pun kita kena fikir. Tetapi puak-puak yang duduk dalam mak lipat ni, yang keras hati, pasal mereka seronok benda ni. Kalau mereka tak seronok, buat apa mereka nak tunggu? Aku tanya tu je. Benda yang jenis boleh buat maksiat ni, main pada mana? Main pada syiah. Dia lapik apa? Dia kata nikah muta'ah. Tu yang jadi seronok sangat tu. Sumber dia daripada kitab tarekat mistik, tiada sanad sahih. Memang pun. Tapi kalau kita petikai sanad mereka je, ni mesti puak Wahabi ni, geng-geng kapiak Mujassimah Musyabbihah tak kenal apa. Puak Wahabi mana kenal apa? Macam Haji Saleh Musa, dia kata puak Wahabi tak kenal Nur Muhammad. Lepas tu dia sambung dalam ceramah dia kata apa? Muhammad tu besar, laut yang meliputi. La ilaha illallah tu setitik je. Allah tu tak terang mana. Itu pun ada orang bodoh boleh ikut. Okey, kita tengok wali kutub pula. Asal daripada mana? Wali kutub manusia soleh yang kononnya paling tinggi makam. Paling tinggi makam. Hak depa ni ghaib, hak dia aku tak tahu jadi apa. Jadi malaikat ke jadi Tuhan aku tak tahu. Tapi kalau dalam tarekat maklipat ni, kalau paling tinggi tu kenal sampai jadi Tuhan lah. Kita tengok lagi. Diangkat sebagai pusat rohani alam. Jaga wali ghaib. Jaga pula wali nobah ni. Kita tengok lagi. Koordinasi urusan ghaib, kononnya jaga dunia rohani. Apabila masuk alam ghaib, alam yang dah lain, dia ada orang lain yang jaga, bukan manusia dah yang jaga. Urusan manusia bila dah mati, dia tak ada urusan dah dengan dunia. Siapa yang mempercayai ada wali boleh tolong, itu kufur, itu syirik, itu kurafat, itu tahayul. Nak bersumpah pun boleh, tak ada masalah. Aku takut sumpah makan hampa lah. Aku bila aku nak bersumpah ke apa ke, aku tahu apa yang aku cakap. Tapi puak-puak maklipat ni, hampa tahu ke apa yang hampa cakap? Quran pun hampa tak pernah baca, hadis pun hampa tak pernah baca. Hampa duk dengar hadis palsu daripada tuk-tuk guru setan je. Pasal apa aku kata tuk guru setan ni? Ni surah Al-A'raf ayat 30 dah sebut dah. Ambil setan jadi pemimpin, ambil setan jadi wali. Okey, kita tengok lagi. Kononnya satu saja dalam dunia, paling tinggi makam. Depa ni, puak-puak ni, kalau cerita bab syurga neraka, hak depa tu macam pegang kunci tu. Seolah-olah depa lah pegang kunci pintu syurga. Seolah-olah depa lah pegang kunci pintu neraka. Urusan Allah Ta'ala, kalau kita kata depa ni boleh berkuasa, hampa tu dah syirik tu. Meyakini ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Sumber dia ajaran tasawuf falsafi. Tu falsafah Yunani pagan bercampur unsur luar Islam. Apa yang disebut ni betul tau. Hampa ingat Sufism tu main daripada mana? Senang aku cerita lah. Sufism main daripada Yahudi. Tak apa, pelan-pelan kita buka. Aku nak tunjuk kat hampa satu-satu. Dan hampa tak percaya sangat. Kita tengok 3 golongan yang menolak wali kutub dengan wali nobah. Golongan yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Salaf sepakat menolak fahaman bahawa wali boleh hidup dalam alam ghaib, jaga dunia atau ganti kuasa Allah. Ganti kuasa Allah lah. Allah Ta'ala dah bagi dah malaikat suruh buat turun hujan apa ke semua. Tiba-tiba wali mereka boleh buat turun hujan. Takkan gila? Pandai lagi pada Tuhan. Nak ganti kerja Tuhan. Kita tengok lagi. Asy'ariyah mutakallimin. Asy'ariyah ni pun ahlu kalam. Kita tengok pandangan ahlu kalam tentang golongan falsafah Yunani pagan. Tapi sebenarnya mereka pun sama-sama pagan. Tak apalah kalau mereka bergaduh pun. Masing-masing nak tunjuk pandai. Okey. Asy'ariyah mutakallimin kata, walaupun mereka berbeza pendekatan dengan salaf guna ilmu kalam, mereka tetap menolak fahaman wali ghaib yang bercanggah dengan tauhid rububiyah.
Maknanya urusan Allah Ta'ala ni, kalau dikatakan wali yang buat, mereka pun tolak. Segala urusan atas muka bumi ni, atok rezeki, turun hujan, tumbuh pokok tu, yang buat apa semua tu, yang kita kelihatan seperti semula jadi tu kerja Allah. Itu rububiyah dia. Siapa mutakalimi yang kuat menolak Nur Muhammad dulu? Ustaz Nadwi. Okey, kita tengok lagi. Salaf, yakni Ibn Taymiyah, Imam Ahmad dan Al-Barbahari, tegas menolak segala bentuk ghulu terhadap wali, termasuk gelaran seperti khutub, qaud, naubah yang tidak ada dalam riwayat yang sahih. Ni bukan AI, ini ayat Quran. AI tolong tulis. Kita tengok sama-sama dalil yang membantah konsep wali ghaib. Satu, tauhid rububiyah, hanya Allah mengatur alam. Surah Az-Zumar ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan dia yang mengatur segala urusan, bukan wali ghaib. Sebab tu kata puak-puak setan ni tak baca Quran, tak baca hadis. Cari tok guru setan. Tok guru pula puja setan, wali nobah dengan wali kutub. Jadi setan habis lah hampa. Tadi surah Al-A'raf dah sebut dah tadi, ayat 30. Nak cari agama bukan sesenang kita fikir. Tengok ayat Quran, kita boleh tafsir sendiri. Orang kalau tafsir Al-Quran dengan kepala sendiri, kalau dalam Sahih Tirmizi kata apa, orang tu masuk neraka. Kita tengok lagi. Tiada kuasa ghaib selain daripada Allah. Katakan, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Surah Yunus ayat 49. Jika Nabi sendiri pun tak ada kuasa ghaib, Nabi pun tak ada kuasa ghaib, tiba-tiba wali hampa ada kuasa. Sebab tu aku kata, puak-puak tarikat ni ghulu. Angkat tu wali mereka lebih daripada Nabi. Bila kita kata, oh tak, kami hormat Nabi, hampa jangan duk buhur dengan aku. Ni aku duduk dalam 3 tarikat dah tahu, 20 tahun. Nabi Muhammad tu hampa buat macam pececai je. Kau nak buhur hampa? Betul ke? Betul? Oh, satgi kita panggil Nabi, Nabi mai. Dahsyat. Panggil, nampak tak? Macam budak suruhan, boleh panggil Nabi tu mai ikut suka kita je. Sebab tu aku kata puak ni kalau dengan Nabi, mereka buat macam pececai. Kalau wali mereka pula tak macam tu. Ada satu lam akan mai dulu. Dia akan beritahu, wali kita ni dia sibuk sikit. Tengoklah, dia lapang nanti, saya mai hebat lain. Macam mana dia buat? Dia konon-kononnya merasuk dalam satu badan orang lain lah. Bila kita pun sembang nego-nego, bila nak boleh jumpa, cukup tarikh memang boleh jumpa sungguh. Nampak lagi. Tapi Nabi mereka buat macam pececai. Tak ada appointment, panggil mai terus. Wali mereka ada appointment, ada lam, ada pula pion yang tolong mai habaq. Okey, kita tengok lagi. Larangan bergantung selain daripada Allah. Janganlah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat kepadamu. Tu wali-wali setan tu lah. Menyembah ni bukannya maksudnya sujud. Menyembah ni kalau kita percaya kepada dia pun dah kira sembah kalau nak tahu. Jangan dia jadi jumut sangat kepala otak. Oh, kami tak pernah sujud, kami tak pernah rokok pada mereka, tapi kami yakin. Yakin tu lah sembah. Pasal apa? Pasal mereka yakin wali boleh bagi hidayah. Kalau hampa ingatlah, ada satu artis dalam Malaysia boleh pergi minta pula syurga ke Habib Umar. Kalau ikut mulut aku memang aku nak tak tahu lah. Kalau siapa masuk tarikat makrifat ni, Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia dalam surah Taha ayat 90 sampai 93, dia kata apa? Tarikat Sufiyah dibina di atas kemalasan, kebodohan dan kejahilan. Okey, kita tengok lagi. Hadis Qudsi tentang wali sebenar. Ni hadis. Barang sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ayat ni geng-geng mereka suka guna. Tapi mereka tak tahu kata wali mereka wali setan. Kita tengok lagi. Hamba-Ku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunat hingga aku mencintainya. Amalan sunat yang sunnah lah, bukan amalan sunat yang direka. Oh, zikir ni dapat yang ni, zikir ni dapat yang ni. Aku nak tanya hampa fikir balik. Zikir tu manusia cipta. Siapa yang endorse dapat pahala tu? Siapa yang endorse? Tok Wali. Tok Wali pun banggang juga kalau macam tu. Yang habang tu mesti Tok Wali setan. Sebab kalau nak endorse mesti ada daripada Nabi. Kita tengok lagi. Penolakan terhadap ghulu. Jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Surah An-Nisa ayat 171. Maknanya nak buat apa benda pun ada limit. Bukan tak boleh nak buat ibadat. Memang manusia ni dia ada satu sikap, dia nak buat ibadat sungguh. Bukan kerana dia nak tunjuk kat orang. Tak, yang tu kita faham. Dia bukan nak tunjuk kat orang. Dia rindu sungguh dengan Allah. Tapi cara tak kena. Setan dia pergi pesong awal lagi. Buat bida'ah tapi rindu kat Allah.
rindu yang tak kesampaian, rindu sorang-sorang. Seolah-olah hang nak telefon girlfriend tapi nombor tak sama. Boleh sampai ke? Kita sampai kepada kesimpulan yang pertama. Betul tak betul yang cerita bab wali naubah tadi? Jawapannya bergantung kepada perspektif dari sudut pandang tarekat mistik tertentu. Puak-puak mereka itulah. Maklumat dalam jadual betul kerana ia adalah kepercayaan yang dipegang dan diajarkan oleh sebahagian kecil pengamal dan aliran tasawuf falsafi atau mistik ataupun falsafah Yunani pagan. Islam tak ajak macam tu. Islam tak ada wali naubah, Islam tak ada wali kutub, tak ada. Okey, kita tengok pula kesimpulan yang kedua. Dari sudut pandang akidah dan syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maklumat ini terutama konsep wali kutub dan sistem hierarki adalah tidak betul kerana ia tidak berasas daripada Quran dan hadis sahih, mengandungi unsur ghulu, melampau dalam memuji dan meletakkan peranan wali, boleh bertentangan dengan tauhid, yakni keesaan Allah dalam aspek rububiyah yang mentadbir alam ni, ketuhanan dan pentadbiran alam. Kepada sahabat-sahabat semua, itulah yang saya mampu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum.